Skuad Harimau Selatan kini memerlukan rekrut baharu di pelbagai posisi, lebih-lebih lagi dalam misi pasukan, merebut tempat kepusingan kalah mati Liga Juara-Juara AFC Elite. Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang menegaskan sebanyak 3 muka baharu bakal dibawa masuk untuk memperkuatkan Johor Darul Ta'zim. Antara nama mula disebut-sebut ialah penyerang kelahiran Brazil, Rafael Ratao, yang sebelum ini beraksi di Jepun bersama Cerezo Osaka. Kabar angin itu timbul selepas pemain berusia 30 tahun terbabit tidak akan lagi berada di sana selepas tempoh pinjamannya sejak awal musim berakhir. Keputusan terbabit bakal menyaksikannya kembali ke pangkuan pasukan asalnya, Bahia di Brazil, atau menyertai mana-mana pasukan yang sesuai buatnya. Rafael yang juga merupakan rakan sepasukan bintang skuad kebangsaan Dion Cools sudah tentu boleh dipujuk untuk ke selatan tanah air sekiranya terdapat tawaran dibuat. Keputusan itu membuatkan ramai beranggapan Ratau sudah menawarkan diri untuk menyertai skuad Harimau Selatan yang sedang sibuk mencari rekrut baharu dalam jentera serangan. Untuk rekod, Ratau merupakan penyerang cukup berkaliber buat Cerezo Osaka selepas mencatatkan 18 gol dan 3 bantuan jaringan dalam 36 penampilan. Sepanjang kariernya pemain itu mempunyai pengalaman cukup luas, termasuk di Eropah apabila pernah beraksi di Ukraine buat Zorya Lugansk serta di Liga Perancis bersama FC Toulouse. Petunjuk mengenai negara kelahiran bakal pemain JDT itu menimbulkan pelbagai spekulasi dan antara yang sedang dikaitkan akan menyarung jersey Harimau Selatan ialah penyerang Brazil Lucas Ribeiro. Kabar angin itu bermula selepas wartawan terkenal Sepanyol Angel Garcia melaporkan Ribeiro muncul sebagai pemain paling hangat diburu di pasaran perpindahan selepas dilaporkan menerima tawaran daripada JDT. Selain minat kelab Malaysia itu, Ribeiro turut dikaitkan dengan beberapa tawaran lain termasuk daripada kelab Qatar, sekaligus mencetuskan spekulasi mengenai masa depannya bersama kelab La Liga Cultural Leonesa. Ribeiro yang menyertai Cultural Leonesa pada September lepas dari kelab Afrika Selatan Mamelodi Sundowns sebelum ini menandatangani kontrak sehingga Jun 2028. Pihak pengurusan Cultural Leonesa dilaporkan bimbang dengan situasi semasa, memandangkan klausa pelepasan Ribeiro hampir mencecah 9 juta ringgit, sekaligus menjadikannya sasaran mudah bagi kelab yang berkemampuan. Prestasi tidak memuaskan bersama kelab Sepanyol berkenaan menyebabkan kontraknya kini berada dalam risiko terutama menjelang jendela perpindahan Januari depan.